Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dah lama tak buat sharing. Hari ni aku nak tambah sikit. Okey, sebelum ni aku ada cerita yang aku dah upsize tayar belakang aku ni. Standard size 150 80 rim 16. Tapi aku pernah sebelum ni aku upsize pada 180. Tapi yang model aku dapat tu Bridgestone, dia 180, profile dia 60 je. So beza agak 20 mm daripada standard stock. Jadi dia dah kacau aku punya ABS. Bila speed naik 5000 rpm je, lampu ABS akan menyala. Jadi nak dijadikan cerita, tayar pun dah botak, aku tukar balik pada size stock. Size stock 150 80. 180 ada yang 65, ada 60. Kalau korang nak upsize, aku recommend jangan beza sangat. Tapi itulah, dalam market untuk size belakang ni rim 16, dia cuma ada 150 dan terus ke 180. 160 ada, tapi kau tengok Timsun yang dikeluarkan model Blenda dia pakai 180, belakang dia 80 juga. Tapi susah juga nak cari. Tayar tu aku dah cari, walaupun dia orang keluarkan motor tu, mungkin setahun lagi baru kot size tu keluar. Anyway, so aku dah tukar balik pada size stock. So soft aku punya masalah, lampu ABS sudah tak menyala. Aku dah test pada 5000 rpm, test pada 6000 rpm, lampu ABS tak ada naik. So jadi pada korang-korang yang macam nak berhajat tukar kepada saiz lain tayar belakang ni ataupun tayar depan, pastikan dia punya ketinggian profil tu tak jauh beza. Mungkin perbezaan 5 mm, dari 80 turun ke 75 ke, ataupun 80 naik ke 85 ke, ataupun 90, maybe boleh. Tapi korang kalau dah buat, boleh share lah dengan aku. Boleh aku dapat tahu apa saiz yang okey. Tapi sekarang untuk aku solvekan masalah aku dah balik pada stock size, jadi soft. Right, itu je sikit kongsian aku daripada korang.